Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10 ingin membentangkan tajuk kajian kami yang berkaitan kesantunan dan ketidaksantunan bahasa dalam komunikasi pelajar IPTA di media sosial. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri Nurhana Fakihah binti Muhammad Elias Mahdi, nombor matrik A209912, Nur Alkliyah, Hawa Zulaika dan juga Nur Aina Syuhada. Untuk bahagian pengenalan, media sosial kini menjadi medium komunikasi utama dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi awam kerana memudahkan perkongsian maklumat, perbincangan akademik dan interaksi sosial. Walau bagaimanapun, kebebasan berkomunikasi di platform digital turut membawa kepada peningkatan penggunaan bahasa yang kurang santun seperti kata-kata kesat, sindiran dan komen yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Menurut Ainul Akmal Ahmad et al. 2016, kesantunan berbahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang sopan, beradab, menggunakan perkataan yang halus dan tidak menyinggung perasaan orang lain, sekaligus mencerminkan nilai serta kepribadian seseorang. Sebaliknya, ketidaksantunan berbahasa berlaku apabila individu menggunakan bahasa yang kasar, menghina, mengejek atau mengabaikan nilai kesopanan ketika berkomunikasi, sama ada secara lisan maupun bertulis. Menurut Ahmad Hassan et al. 2021, kesantunan berbahasa merupakan elemen penting dalam komunikasi kerana mencerminkan nilai, adab dan kepribadian seseorang. Selain itu, kajian oleh Fazal Muhammad Sultan dan Kamarul Fahmi Nur Azhar 2022 turut menegaskan bahawa penggunaan bahasa yang santun di media sosial mampu mewujudkan komunikasi yang lebih harmoni dan beretika. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi meneliti amalan kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa dalam komunikasi pelajar IPTA di media sosial serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penggunaan bahasa yang sopan dan bertanggungjawab dalam ruang digital. Seterusnya, saya akan beralih kepada sorotan literatur. Menurut Nur Asia 2020, yang menyatakan definisi kesantunan yang dikaitkan dengan bahasa dan perilaku yang sopan. Kajian ini menyatakan pengetahuan dan pendefinisian tentang amalan kesantunan ini adalah sangat penting diketahui oleh pelajar agar mereka tetap terpelihara dengan nilai kesantunan. Kajian seterusnya daripada Hasmida, Radia dan Nur 2021 menyatakan kesantunan berbahasa dirumuskan sebagai perlakuan yang sopan dan berbudi bahasa dan memiliki segala ciri yang baik dan murni ketika berkomunikasi serta dapat menimbulkan kemesraan dan rasa hormat terhadap orang lain. Menurut dapatan kajian daripada Nur Junaimi 2022 pula menyatakan bagi masyarakat Melayu, bodoh termasuk ungkapan yang tidak disenangi dan dianggap sebagai kata untuk tujuan menghina atau merendahkan imej seseorang. Dan seterusnya ialah menurut kajian daripada Muhammad Nur dan Siti 2023 menyatakan ketidaksantunan bahasa tidak boleh dinilai hanya berdasarkan kepada ujaran semata-mata. Hal ini terdapat situasi komunikasi yang memerlukan penggunaan ujaran mengandungi konflik dan polemik. Seterusnya ialah metodologi kajian. Bahagian ini membincangkan cara mendapatkan data, mendapatkan responden serta cara menganalisis data. Kami menggunakan instrumen soal selidik dengan menggunakan prinsip keep it short and simple. Jadi, borang kami mengandungi 4 bahagian, iaitu bahagian yang pertama merupakan bahagian demografi responden, manakala bahagian kedua, ketiga dan keempat merupakan objektif kajian kami. Kajian ini juga dilakukan secara rawak dengan melibatkan 55 orang pelajar IPTA dengan menggunakan skala Likert dan juga skala dikotomus untuk menganalisis data. Jadi, ini merupakan demografi responden kami iaitu seramai 37 orang pelajar perempuan dan juga 18 pelajar lelaki. Terdapat 3 kategori umur iaitu 18 tahun hingga 20 tahun, seramai 6 orang, 21 tahun hingga 23 tahun, 35 orang dan juga 24 tahun ke atas, 14 orang. Selain itu, tahun pengajian seperti dalam carta pie tersebut, majoriti responden kami merupakan pelajar tahun 2 dengan kekerapan menggunakan media sosial sebanyak 67%.
ini merupakan media sosial yang kerap digunakan, kita boleh nampak dengan jelas bahawa TikTok merupakan platform media sosial yang paling popular dengan 80% ataupun 44 orang responden menggunakan Gen. Di tempat kedua pula ialah WhatsApp dengan 61.8%, diikuti Threads 40% dan juga Instagram 30.9%. Manakala platform seperti Telegram, Facebook, Snapchat dan juga Twitter mencatatkan peratusan penggunaan yang lebih rendah. Jadi, ringkasnya, platform media sosial TikTok dan WhatsApp merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh responden. Ini merupakan dapatan kajian yang pertama dengan objektif mengenal pasti bentuk-bentuk kesantunan dan ketidaksantunan bahasa yang terdapat oleh pelajar IPTA dalam komunikasi di media sosial. Jadi, berdasarkan dapatan kajian ini, majoriti responden menunjukkan amalan kesantunan berbahasa yang baik di media sosial. Hal ini dapat dilihat apabila 50 orang responden iaitu seramai 90.9% menggunakan emoji ataupun simbol untuk mengekalkan kesopanan dan 49 orang responden seramai 89.1% menggunakan kata sapaan yang sopan. Namun begitu, unsur ketidaksantunan berbahasa juga masih wujud apabila 41 orang responden seramai 74.5% mengakui bahawa penggunaan bahasa selangar ataupun singkatan yang dianggap kurang sopan, manakala 53 orang responden seramai 96.4% menyatakan komen yang bersifat menghina ataupun mengejek masih wujud di media sosial. Dapatan kajian yang seterusnya iaitu bahagian C, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kesantunan dan ketidaksantunan bahasa dalam kalangan pelajar IPTA di media sosial. Terdapat 4 faktor utama menurut responden dalam kajian kami. Yang pertama iaitu penggunaan bahasa lebih santun dengan individu yang lebih tua. Majoriti responden setuju dan sangat setuju iaitu 16.7% setuju bahawa penggunaan bahasa lebih santun dengan individu yang lebih tua dan juga 75.9% sangat setuju tentang kenyataan tersebut. Faktor yang seterusnya ialah tahap keakraban mempengaruhi cara berbahasa. Majoriti responden setuju, 18.5% setuju dan 68.5% sangat setuju bahawa tahap keakraban mempengaruhi cara berbahasa di media sosial. Faktor yang seterusnya ialah latar belakang pendidikan. Majoriti responden iaitu 14.8% setuju dan 75.9% sangat setuju bahawa latar belakang pendidikan merupakan antara faktor yang mempengaruhi penggunaan kesantunan dan ketidaksantunan bahasa di media sosial. Dan yang seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya iaitu responden seramai 24.1% responden setuju dan 57.4% sangat setuju bahawa pengaruh rakan sebaya mempengaruhi penggunaan kesantunan dan ketidaksantunan bahasa di media sosial. Manakala bagi faktor sederhana ataupun campuran, terdapat 3 faktor tersebut iaitu yang pertama pengaruh gaya bahasa pengguna lain di media sosial. Terdapat responden iaitu seramai 20.4% tidak setuju bahawa mereka terpengaruh dengan gaya bahasa pengguna lain. Dan terdapat 42.6% sangat setuju bahawa pengaruh gaya bahasa pengguna lain mempengaruhi penggunaan bahasa di media sosial. Seterusnya iaitu kebebasan bersuara mempengaruhi bahasa. Terdapat responden iaitu seramai 13% tidak setuju bahawa kebebasan bersuara mempengaruhi penggunaan bahasa di media sosial, manakala 59.3% responden sangat setuju bahawa kebebasan bersuara mempengaruhi penggunaan bahasa di media sosial. Yang terakhir iaitu faktor emosi, iaitu marah ataupun kecewa. Terdapat responden iaitu seramai 16.7% sangat tidak setuju bahawa faktor emosi mempengaruhi penggunaan bahasa di media sosial, manakala seramai 51.9% sangat setuju bahawa faktor emosi boleh mempengaruhi penggunaan kesantunan dan ketidaksantunan bahasa di media sosial.
Pada bahagian B, iaitu mencarangkan langkah-langkah untuk meningkatkan amalan kesantunan bahasa dalam komunikasi pelajar IPTA di media sosial. Yang pertama adalah melakukan kempen kesedaran. Sebanyak 7.4 responden bersetuju dan 90.7 responden memilih sangat setuju. Penerapan pendidikan kesantunan bahasa dalam akademik, seramai 5.6% menekan sangat setuju dan 92.6% sangat setuju. Kemudian, pensyarah menjadi contoh dalam penggunaan bahasa yang sopan di media sosial. Seramai 9.3% memilih setuju dan 90.7% sangat setuju. Untuk peranan rakan sebaya pula, 9.3% bersetuju dan 85.2% menyatakan sangat setuju. Teguran secara berhemah terhadap penggunaan bahasa yang kurang sopan, seramai 11.1% menyatakan setuju dan 85.2% menyatakan sangat setuju. Berdasarkan cadangan langkah yang dinyatakan oleh responden, majoriti menyatakan bahawa kempen kesedaran merupakan antara langkah yang paling sesuai untuk meningkatkan amalan kesantunan bahasa dalam komunikasi pelajar di IPTA di media sosial. Saya Huzlaika binti Yusuf, A29849 akan menyambung pembentangan dengan perbincangan. Bagi demografi responden, didapati jumlah responden adalah seramai 55 orang. Majoriti responden adalah pelajar perempuan tahun 2 yang berumur 21 hingga 23 tahun. Seterusnya, corak penggunaan media sosial. Hasil kajian mendapati majoriti responden kerap menggunakan media sosial iaitu sebanyak 94.5%. Platform media sosial yang paling dominan digunakan adalah TikTok. Hal ini menunjukkan responden cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai, selanga dan juga singkatan perkataan ketika berkomunikasi dalam media sosial bagi mengikuti trend semasa. Pengaruh ini menjadikan gaya komunikasi pelajar tidak formal, terutamanya ketika berkomunikasi dengan rakan sebaya di media sosial. Selanjutnya, bagi tahap kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa, majoriti responden tidak mempunyai kesedaran tentang kepentingan bahasa yang sopan. Hal ini dikatakan demikian kerana masih ramai responden yang menggunakan bahasa yang menyinggung perasaan orang lain. Masalah ini menunjukkan unsur ketidaksantunan berbahasa masih lagi wujud dalam media sosial. Terdapat juga responden yang menggunakan emoji bagi mengekalkan kesopanan, tetapi bahasa selanga dan juga singkatan yang berlebihan dianggap kurang sopan dan menimbulkan salah faham, terutamanya ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih berusia. Seterusnya, bagi faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa, majoriti responden sangat bersetuju bahawa pengaruh rakan sebaya, emosi yang marah, tahap keakraban, gaya bahasa penggunaan lain, kebebasan menyuarakan pendapat dan juga latar belakang mempengaruhi cara pelajar IPTA berkomunikasi. Oleh itu, kesedaran dan sikap bertanggungjawab dalam memilih bahasa yang sesuai amat penting bagi memastikan komunikasi berlaku dengan hormat dan berhemah dalam pelbagai situasi. Yang terakhir, iaitu langkah untuk meningkatkan amalan kesantunan berbahasa. Majoriti responden sangat setuju bahawa pelbagai langkah perlu dilaksanakan bagi meningkatkan amalan kesantunan berbahasa dalam kalangan pelajar IPTA. Antaranya adalah dengan memperbanyakkan kempen kesedaran, menerapkan pendidikan dalam program akademik dan juga co-curriculum, serta menjadikan pensyarah sebagai contoh teladan dalam penggunaan bahasa yang sopan. Selain itu, responden juga berpandangan bahawa rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk amalan komunikasi yang berhemah. Tindakan menegur secara berhemah juga dilihat sebagai tindakan yang berkesan untuk mewujudkan budaya komunikasi yang lebih positif. Di samping itu, majoriti responden bersedia mengamalkan bahasa yang sopan dan berpendapat kempen kesedaran merupakan langkah yang berkesan untuk meningkatkan kesantunan berbahasa dalam kalangan
Cikgu bagi 2 cubaan. Takkan nak cantik gitu. Dalam ukuran. Dalam apa? Ukuran. Ukuran. Okey, tak apa lama duduk. Siapa boleh tahu nama apa? Saya kata, saya tahu cantik tu berada dalam kategori kata sifat. Kata adjektif sifat. Betul lah Aina. Sifat tau, itu kau tak tahu ke? Yang jawab ni. Ya. Ya. Tengok ni ada video kelakar tau. Cuba tengok. Muat naik. Muat naik dekat TikTok. Tengok dia cakap ukuran dekat kata adjektif untuk cantik. Itu pun tak tahu. Lah, Dah masuk degree kot. kalau aku mak naik ni dekat aku punya media sosial, mesti tular. Kamu salah apa Mesti akan tular dalam Buat video apa ni. Hana tengoklah ni video kelas budak kelas kami. Dia jawab soalan, tapi adakah dia patut cakap ukuran tu dekat cantik? Kan lain tu, itu pun tak tahu. Kalaulah kami buat naik ni dekat media sosial kami, mesti tular. Dah masuk universiti pun tak tahu kata adjektif. Kamu semua janganlah buat macam tu. Nak buat naik dekat TikTok. Ya, mesti tular satu fakulti. Tak baiklah. Cuba bayangkan kalau kamu buat naik video tu dekat TikTok, lepas tu dia tular. Nanti kesian dekat Hawa. Dia malulah. Dia pun Tapi baru dia dapat belajar. nama. Lah, ini video gurauan je. Bukannya kami nak cakap dia tak pandai pun. Semua orang patut tahu. Lagipun video ni kelakar. Betul? Mungkin kelakar bagi kamu semua. Tak relax lah. Ni macam video semalam. Siapa yang viralkan ni? Kenapa semua orang marah aku? Kenapa semua yang aku buat tak kena? Tai. Apa ni? Aduh, ada otak tak? Cepatlah jawab. Jawablah, takkanlah tu pun tak tahu. Dah senang je kot. Tai. Apa ni? Aduh, ada otak tak? Cepatlah jawab. Dia dah tahu. Rekod je pun. Rekod je. Baiknya, nak cakap sikit boleh? Apa? Semalam aku ada jumpa video. Oh, video yang kelakar tu. Video aku dah buat naik tu. Best kan? Cuba kau bayangkan kalau kau yang kena macam tu, orang komen macam tu dekat kau, apa perasaan kau? Dengar aku. Kurang. Memanglah, semua orang kata gurau. Yelah orang kalau main media sosial sikit-sikit gurau, tapi tak pernah fikir nak perasaan orang lain. Apa orang tu rasa. Hawa sampai depressed tau dia cakap kat aku. Ya. Dia sampai rasa tak nak masuk kelas dah sebabkan kau. Kurang je. Rasa aku pula sampai macam tu sekali. Pelaina, kau fikirlah sendiri. Jaga tulisan kita, tuan-tuan dan puan, sebab dalam tulisan dan juga mulut kita ni boleh menyebabkan orang marah ni tuan-tuan sekejap je, tapi terasa tergelap. Jaga perasaan orang lain. Mungkin kita nampak macam tuan-tuan perkataan kita tu biasa-biasa je, tapi ada yang disakiti. Terasa lama tuan-tuan. Kita boleh memaafkan orang
saya dah banyak buat salah dengan awak. Saya minta maaf sebab saya baru sedar apa yang saya buat selama ini. Saya rasa saya cuba bergurau je apa yang saya letak dekat media sosial tu. Tapi saya tak sanggup pula. Benda tu boleh menyakitkan hati awak, membereskan hati awak. Pada Aina, kita semua belajar dari kesalahan. Lepas ni Aina ajar awak pula kalau awak tak tahu. Tapi awak betul ke nak berhenti belajar? Janganlah Hawa. Hawa, saya tahu komen-komen tu yang buat awak rasa untuk berhenti belajar kan? Awak masih nak berhenti ke? Saya dah padam dah video-video tu semua. Saya janji saya tak buat lagi dah. Kalau macam tu, saya tak jadilah sama berhenti. Betul ke? Saya dah sedar dah. Kita sangat perlu mementingkan kesatuan berbahasa dalam media sosial. Lepas ni, saya akan lebih berhati-hati dan takkan lagi membuat gurauan seperti itu. I just had to let you know you're. Kesimpulannya, amalan kesantunan berbahasa dalam kalangan pelajar IPTA di media sosial pada tahap yang baik. Namun, penggunaan bahasa selangan dan juga bahasa yang menyinggung perasaan masih berlaku. Oleh itu, program kesedaran dan juga penerapan nilai kesantunan berbahasa perlu diperkukuhkan bagi menggalakkan komunikasi digital yang lebih berimbang.